Kembali lagi bersama Transmati Autoban. Jom tengok apa kereta yang dekat workshop, kat bahagian belakang workshop kita ini. Ini kalau kita tengok, itulah kita punya engineer kita tengah troubleshooting masalah-masalah customer kita. Kita ada GLC, ni GLC 300 model facelift nya, dan kita ada sebelah sini kita ada W212 lah. Ni tuan tu dengan isu ataupun masalah coolant. Kat sebelah tuan tu sana, sana kita ada W204 dengan masalah alarm signal lah dengan starter dia. Kereta tu datang kat kita dengan masalah tak boleh start, tapi bila kita check bukan starter problem rupanya isu dekat alarm sistem dia. Common isu jugalah untuk model-model Mercedes. Tapi hari ni aku tak nak cerita pasal Mercedes. Sebab apa? Dah nama pun Transmati Autoban, dah tentu lah masuk Mercedes kan. Takkan masuk kereta lain lagi. Tapi bukan maksud kita tak buat kereta lain. Kita buat kereta lain. Contoh tengok Audi pun kita ada buat Audi. Dan kat belakang ni, ni aku nak cerita ni. Dua-dua version ni version hybrid. Kau tengok ni Ni pun hybrid juga. So sebelah sini pun hybrid juga Dua-dua dia kereta ni datang dengan masalah yang berbeza Boleh pakai tak Volvo ni? Masalah dia ni pelik-pelik bukan tak. Dia masalah dia common masalah yang dah diketahui ataupun common problem. Macam yang ni dia datang dengan isu coolant. Memang common. Sebab model ni bahagian coolant dia banyak sangat bahagian plastik laluan-laluan plastik. Macam customer ni, masalah dia pipe dia je bocor, tapi disebabkan dia bawa ataupun dia berjalan kereta dia tangkap sekali dengan dia punya coolant pump So ni dia dalam proses replacement Dan yang sebelah sini pula kita ada ni XC90 ni problem e-rack dan juga dia punya ematic So e-rack dia dah settle. Sekarang ni kita tengah dalam proses untuk check dia punya ematic system. Sebab dia pun ada komplain juga ematic dia problem. Sekarang ni kita tengah dalam proses buka untuk check confirmkan dia punya ematic Sebab apa? Sebab model XC90 T8 ni dua-dua ni menggunakan ematic system dekat 4 tayar 4 tayar tau. Ni dalam proses checking dia punya ematic system Sebab ematic system dia cukup 5 tahun 7 tahun memang akan bocor punya Macam ni parking satu malam dia akan drop. Tapi macam ni tak. Sebab apa? Sebab ni dah parking dekat 2 hari dah tak drop lagi. So maksudnya ematic dia okey. Selalunya ematic ni kalau problem kau parking satu malam je. Kau parking satu malam kereta tu dah drop ni, nak masuk jari pun selalunya tak boleh. Tu contoh Korang benda-benda Continental kat sana, Mercedes ke, Audi, Volkswagen ke, Porsche ke, Volvo ke, berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya Korang kalau nak cari tempat, nak repair, nak servis kereta korang, boleh roger kita Transmati Autoban. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis geng. Per roger.